Yang pertama adalah latar belakang syarikat. Pengasas Roland Corporations adalah Ikutaro Kagehashi yang merupakan seorang jurutera, pencipta dan usahawan Jepun. Beliau menubuhkan syarikat Roland Corporations pada 18 April 1972 di Osaka, Jepun. Ibu pejabat Roland Corporations berada di Hamamatsu, Shizuoka, Jepun. Roland Corporations menjalankan perniagaan, pembuatan, pemasaran, pengimportan dan pengeksportan alat muzik elektronik, peralatan dan perisian elektronik. Yang kelima ialah mengapakah Roland ditubuhkan. Roland telah ditubuhkan oleh pengasasnya iaitu Kakehashi selepas beliau meletakkan jawatan di Ace Electronic Industries ataupun lebih dikenali sebagai Ace Tone. Beliau meletakkan jawatan di Ace Tone berikutan dengan perselisihan faham yang wujud di antara pihak pengurusan dengan pemegang saham baharu di syarikat tersebut. Selepas beliau meletakkan jawatan, Roland telah diasaskan dengan objektif untuk mencipta alat muzik elektronik yang mampu milik dan mudah untuk digunakan. Seterusnya ialah mengapakah nama Roland dipilih. Sasaran utama Encik Kakehashi adalah untuk menarik perhatian pasaran antarabangsa. Jadi, beliau ingin memilih satu nama yang mudah untuk disebut tidak kira dalam bahasa apa. Nama Roland dipilih selepas beliau menemui nama seseorang yang bernama Roland dalam directory telefonnya. Kakehashi amat berpuas hati dengan perkataan dua suku kata yang mudah untuk disebut. Tambahan pula, tidak banyak syarikat dalam industri yang sama yang bermula dengan huruf R. Seterusnya adalah mesej jenama atau brand message Roland Corporation daripada CEO Roland iaitu Masahiro Minowa. Mesej jenama mereka adalah We Design the Future. Untuk mencapai wawasan ini, Roland berpegang kepada beberapa elemen berikut. Yang pertama ialah komitmen inovasi. Roland mempunyai prinsip untuk tidak cepat selesa dengan kejayaan masa lalu. Mereka sentiasa mencabar diri dengan teknologi dan kreativiti yang baru. Selain itu, Roland juga berusaha memperkasakan pengguna. Produk Roland disasarkan bukan sahaja untuk merangsang kreativiti artis profesional, tetapi juga untuk memberikan kegembiraan kepada pengguna harian. Ketiga, Roland menekankan kolaborasi menyeluruh dunia, di mana mereka bekerjasama rapat dengan komuniti pencinta muzik untuk membentuk pengalaman muzik yang baru. Dan akhirnya, visi utama Roland adalah membentuk dan membawakan pengalaman muzik baru yang luar biasa kepada pasaran. Seterusnya, saya akan menerangkan slogan korporat Roland Corporation. Terdapat 3 slogan utama yang memacu hala tuju syarikat ini. Yang pertama ialah Inspire the enjoyment of creativity. Roland tidak melihat diri mereka sekadar pembuat alat muzik, tetapi sebagai pencetus kreativiti dengan menyediakan instrumen yang inovatif untuk menjana idea dan imajinasi para pengguna. Matlamat mereka adalah untuk memberikan pengalaman positif yang menjadikan proses bermain dan mencipta muzik menjadi lebih menyeronokkan dan mudah ditetaki oleh sesiapa sahaja. Ia adalah medium utama untuk memperkasakan ekspresi diri pelanggan mereka melalui penghasilan bunyi. Slogan yang kedua iaitu Be the best rather than the biggest. Roland tidak berminat untuk menjadi pengeluar pasaran massas yang mengeluarkan instrumen secara buka semata-mata. Sebaliknya, mereka mengutamakan kualiti premium dan inovasi teknologi. Pendekatan fokus kepada kepakaran niche inilah yang membinakan kepercayaan industri, menjadikan Roland sebagai standard industri yang sentiasa menjadi pilihan utama pemuzik profesional seluruh dunia. Dan slogan yang ketiga, Cooperative Enthusiasm for all stakeholders. Slogan ini mewakili budaya keluarga Roland. Syarikat percaya bahawa kejayaan tidak boleh dicapai sendirian. Oleh itu, mereka memupuk semangat kesepakatan dan memberikan sokongan menyeluruh untuk mencipta nilai bersama, bukan sahaja untuk pekerja syarikat mereka, tetapi juga untuk para penggeda, rakan kongsi dan pemuzik itu sendiri. Pertubuhan jenama ini didorong secara langsung oleh sokongan komuniti muzik global. Seterusnya, untuk logo Roland, ia merupakan gabungan antara simbol dan wordmark Roland. Simbol huruf R direka menggunakan garis berlapis yang memberi rupa yang moden dan menunjukkan elemen teknologi. Typeface yang digunakan pula adalah clean dan mudah dibaca supaya logo nampak jelas dalam apa jua penggunaan. Warna utama bagi logo ini ialah Roland Orange yang menjadi identiti utama syarikat. Logo ini juga digunakan secara konsisten dalam semua komunikasi rasmi. Selain itu,
Reka bentuk logo ini dikekalkan secara konsisten sejak penubuhan syarikat untuk memastikan ia sentiasa mudah dikenali. Okey, seterusnya untuk slide ini, kita dapat lihat logo ini ada warna lain selain daripada warna asal. Mengapa ianya berlaku? Yang pertama, ia dapat membantu dari segi kontras. Warna lain dapat membantu logo untuk nampak lebih jelas, terutamanya bila digunakan pada background yang berbeza. Yang kedua, dari segi flexibility, warna alternatif seperti hitam dan putih membolehkan logo digunakan dalam pelbagai situasi dan medium. Dan akhir sekali, ia juga untuk mengekalkan konsistensi visual supaya walaupun warna berubah, identiti logo masih sama dan mudah dikenali. Roland merupakan sebuah syarikat terkemuka dalam industri muzik yang menawarkan pelbagai produk muzik digital berkualiti tinggi, merangkumi alat muzik, peralatan produksi audio serta perisian muzik. Produk-produk ini direka memenuhi keperluan pelbagai peringkat pengguna daripada pemula hingga profesional. Pertama ialah piano. Roland menyediakan pelbagai jenis piano seperti grand, upright, portable dan stage piano. Antara model terpilih ialah Roland FP30X dan Go Piano 88. Kedua, Roland juga telah menghasilkan synthesizer iaitu alat muzik elektronik untuk mencipta bunyi digital, contohnya Phantom 06 dan SH4D. Ketiga, Roland Cloud ialah platform software yang menyediakan instrumen virtual dan sound library untuk produksi muzik di komputer. Siri Aura merupakan alat elektronik moden direka untuk DJ dan live performance dengan alat seperti drum machine dan controller. Contohnya TR-8S dan DJ707M. Roland juga terkenal dengan V-Drums yang mensimulasikan bunyi drum sebenar serta sesuai untuk praktis dan performance. Contohnya VAD716 dan Mode N. Roland dan Boss bekerjasama menyediakan peralatan gitar seperti efek, amplifier dan synthesizer. Contohnya GR55, AC33 dan Boss ML2. Roland juga menghasilkan produk dalam kategori production. Roland menyediakan peralatan seperti Groovebox, drum machine and audio interface untuk mencipta serta merakam muzik secara digital. Contohnya, Go Mixer dan Roblox 44 yang sesuai untuk kegunaan studio dan mobile. Roland menghasilkan alat tiupan digital yang membolehkan pemain menghasilkan bunyi menggunakan teknik seperti saxophone atau flute. Contoh produk termasuk Aerophone Pro, Aerophone Go dan Aerophone AE20. Bagi pengiklanan dan pemasaran, Roland menggunakan video promosi produk atau pertunjukan demo untuk performance untuk alat-alat produk mereka yang dimainkan oleh artis-artis profesional dan influencer muzik serta beberapa pencipta lagu. Dengan menggunakan cara ini, ia dapat memfokuskan kepada kualiti bunyi yang dihasilkan oleh pengguna dalam video tersebut serta pengalaman mereka ketika menggunakan alat tersebut, dan mereka boleh berkongsi tentang pengalaman dan kualiti produk itu dalam video di YouTube official channel, which is Roland channel, di link yang tertera. Seperti contoh dalam gambar tersebut, grand piano 6 yang dimainkan mendapatkan beberapa komen dan reaksi yang bagus daripada pengguna-pengguna internet dan orang yang berminat untuk produk tersebut. Seterusnya terdapat pegangan pasaran yang dihasilkan oleh Roland Corporation di mana mereka menduduki kedudukan nombor 1 atau nombor 2 dari segi pegangan pasaran dalam kategori-kategori produk di United States. Rekod ini setakat tahun 2024 di mana alat-alat muzik seperti electronic drums, gitar effector, piano dan juga acoustic drums. Dengan pengalaman mereka yang lebih daripada 50 tahun dalam industri ini, mereka telah mendapat sokongan daripada pengguna alat muzik dan memegang pegangan pasaran yang tinggi untuk industri muzik, dan mereka bukan sahaja industri muzik, mereka juga memangkin kepada alat-alat muzik yang moden serta terkini untuk masa akan datang. Terusnya pula ialah poster pengiklanan. Sebagai contoh, keistimewaan pengiklanan Roland untuk mesin drum terletak pada keupayaan mereka untuk menangkap indie muzik elektronik dan evolusinya selama bertahun-tahun. Mesin drum Roland seperti TR-808 dan TR-909 telah memainkan peranan penting dalam membentuk bunyi muzik elektronik moden, mempengaruhi genre seperti house, techno dan dance. Pengiklanan mereka juga sering menyerlahkan fleksibiliti mesin dan potensi kreatif yang mereka tawarkan kepada pemuzik, seterusnya menjadikannya ruji dalam industri. Strategi pemasaran Roland juga menekankan keupayaan mesin untuk memberikan bunyi yang realistik dan kemudahan penggunaan, menarik minat kedua-dua pemuzik profesional dan amatur. Akhir sekali, sejarah syarikat dan kesan produknya terhadap budaya muzik juga merupakan elemen utama dalam kempen pengiklanan mereka dalam mempamerkan kepentingan mesin dalam pembangunan muzik elektronik.
Kesimpulan, revolusi reka bentuk grafik Roland Corporation dapat dilihat daripada perubahan identiti visual syarikat dari tahun 1972 sehingga sekarang. Pada awal penubuhan, identiti Roland lebih sederhana dan teknikal. Kemudian pada tahun 1980-an hingga 1990-an, reka bentuk iklan, logo dan bahan promosi menjadi lebih profesional dengan bantuan teknologi komputer grafik. Memasuki tahun 2000-an hingga kini, reka bentuk produk dan pembungkusan menjadi lebih moden, minimalis dan sesuai dengan imej jenama global. Secara keseluruhannya, perubahan ini menunjukkan bahawa reka bentuk grafik memainkan peranan penting dalam memastikan Roland kekal relevan dan kuat dalam industri muzik antarabangsa.